kembali lagi dengan Ola Online Appliances. So, depan aku ada Toshiba punya brand blender model BL7PR 2NMY. Okay, dia dah bagi info sedikit. Okay, rate voltage, rate power, frequency, effective capacity dia 1.5 liter, agak besar. Weight dia 31 kilo. Okay, so belakang ni macam yang korang nampak, dia ada bagi 3 speed. Okay, pulse function, okay, boleh add control ataupun add precision, dan juga anti slip fit, okay, untuk safety use, dan juga interlock protection. Jak dia berukuran 2 liter, dia diberi jigsaw 6 point blade, okay, even kita nak tengok juga, okay, dan juga 700 watt motor. Okay, benda ni kita tengok juga tapi kita tak ada buka lah. Okay, jom kita tengok. Ini adalah 4 barang yang ditunjuk di dalam gambar. Okay, 4 barang ni memang bagi saya agak nice, alright, berbaloi lah kalau korang beli. Okay, so yang pertama kita tengok pada dia punya function dulu. Okay, macam yang korang nampak dekat device ni, dia ada bagi 3 jenis kelajuan, 3 lagi function. Okay, dekat sini boleh ice scratch, smoothie, dan juga pulse ataupun clean. Untuk barang yang pertama ni, nak wipe juice, so masukkan dia ada cara juga. Kalau korang perasan dia ada lekuk. Okay, lekuk ni bersamaan dengan space antara lekuk ni. Ikut je space and dia akan lock. Nampak? Tak bergerak, letak dan juga pusing. Okay, bila nak masukkan buah, okay, just bulas atas ni. Meat grinder ni, okay, bilah yang boleh diasing, dikeluarkan dan dibasuh, dan ini adalah bahagian dalam dia. Okay, ni chopper ni, ini adalah bentuk pisau dia. Okay, berbeza dengan meat grinder pisau dia, dan juga berbeza dengan jak punya saw. Okay, tapi semua ni adalah stainless steel. Kalau korang perasan dekat sini ada macam longkang. So bila masuk, okay, once dia dah ketat, memang tak bergerak. Okay, tak bergerak. Tak bergerak bukan sebab kita lock benda ni, tetapi dia ada sotong punya pelekat. Okay, so bila dia letak, memang tak bergerak. Okay, tak payah hentak pun tak apa, letak je. Okay, nampak? Tak bergerak. User manual, alright, mana yang rajin membaca boleh membaca, dan juga warranty registration card. Okay, so berminat dengan item ni, okay, item ni yang macam korang nampak ni, okay, Toshiba blender ni, boleh je klik link di bio untuk dapatkan barang ni. Jumpa lagi next item, next video. Bye bye.